Ribut ekonomi yang mula melanda bumi minggu lepas sebenarnya berlaku akibat tekanan hutang yang makin tinggi dan tak terkawal di Amerika, yang merupakan tempat asal kepada sistem kewangan itu sendiri. Sistem yang mereka cipta makan tuan. Jadi, kenalah buat kecoh dan tunjuk kehebatan. Amerika berhutang dengan siapa? Paling teratas adalah dengan negara Jepun dan China. Istilah hutang kerap kali juga disebut bond. Hutang dalam sistem kapitalis ada riba. Justru, contohnya, Amerika bayar China 4% atau lebih dari nilai hutang ini, iaitu lebih 30 bilion setiap tahun, mungkin sampai 50 bilion setahun. Begitu juga dengan Jepun dan negara-negara lain yang Amerika berhutang. Perang tarif yang dicetuskan oleh Amerika ini agak pelik kerana bagaimana mereka nak gertak China, sedangkan di belakang tabir, Amerika berhutang dan tak pernah culas bayar China sampai 50 bilion setahun. Macam banyak benda tak kena, sandiwara tahap bulan bintang. Hakikatnya, inflasi telah lama wujud, cuma tindakan Amerika ini akan hasilkan inflasi yang lebih tinggi. It is the calm before the inflation storm. We're going to get some higher inflation out of the tariff. Persoalannya, siapa dapat faedah daripada inflasi? Tentunya bukan rakyat, kerana rakyat kena bayar lebih apabila tarif dikenakan. I think it's important for people to understand is that all federal spending is taxation, because what the federal government doesn't receive in direct revenue, they make up for in inflation. They just print money. Elon Musk dedahkan dua cara kerajaan dapat pendapatan. Yang pertamanya, kenakan cukai, dan yang keduanya, wujudkan inflasi. Apabila cukai yang dikutip tak cukup, maka kerajaan guna cara kedua, iaitu wujudkan inflasi. Satu caranya nak wujudkan inflasi adalah dengan mengenakan tarif terhadap barangan import. Maka kerajaanlah yang dapat hasil ataupun faedah daripada inflasi ini. Inilah yang Trump buat. Wujudkan inflasi yang dibayar oleh rakyat mereka sendiri. Bukannya negara luar bayar. Tarif ini bukan China bayar kepada Amerika. Bukan Malaysia bayar kepada Amerika. Lepas tu klaim Amerika berperang tarif dengan China dan negara-negara lain supaya rakyat Amerika dapat faedah. Ini hanyalah putar belit dan pembohongan oleh Trump.